Terdapat 5 perkara ataupun keadaan yang mana pernikahan di Siam ataupun di mana-mana negara yang lain yang dibuat tanpa kebenaran boleh jadi tidak sah. Baik, pertama, pasangan itu dia tak masuk ke negara berkenaan. Contoh, bernikah di Siam, dia tak masuk ke Siam. Dia cuma sampai di border sempadan Malaysia dan Siam. Contoh di Sungai Golok, dia tak cross border tu, dia tak cross sungai itu, tapi imam ataupun jurunikah tu yang datang ke Malaysia dan menikahkan pasangan. Surat nikah keluar daripada Thailand, tapi jurunikah yang masuk Malaysia, bukan pasangan yang nak bernikah itu yang pergi ke Thailand. Jadi pernikahan itu tidak sah kerana menggunakan jurunikah ataupun wali hakim yang kuasanya hanya terhad di wilayah Thailand. Bila dia masuk di Kelantan ataupun di Perlis ataupun di Betong, di Perak tu, jadi dia dah di luar daripada lingkungan kuasa wilayahnya atau tauliyahnya untuk menikahkan pasangan Islam. Yang kedua, dia menggunakan jurunikah yang tidak ada tauliyah yang betul daripada Majlis Agama Islam di Thailand. Contoh, kebanyakan kes begini berlaku bila pernikahan itu tidak dibuat di pejabat Majlis Agama Islam. Sebaliknya dibuat di tempat-tempat tertentu seperti rumah, seperti shop lot kedai. Jadi ini boleh kita katakan sebagai sindiket pernikahan di Thailand yang jurunikah ataupun imam nikah itu dia tidak ada tauliyah daripada Majlis Agama Islam di Thailand. Baik, yang ketiga, wali kepada pengantin perempuan didapati tidak berada lebih daripada 2 marhalah. Ini agak teknikal. Kalau wali perempuan itu hanya seorang, iaitu bapanya sahaja, maka bapa itu perlu dipastikan berada lebih dari 2 marhalah daripada tempat pernikahan berlaku. Contoh, dia menikah di di Sungai Golok lah, di Naratiwan. Jadi bapa kepada pengantin perempuan tak boleh berada di sekitar Kota Baru. Sebab itu dalam lingkungan 2 marhalah itu, lingkungan baru 60 km begitu, dia perlu jauh lebih daripada 80 ataupun 90 km baru pernikahan itu boleh sah. Tapi kalau pengantin perempuan itu ayah dah meninggal, dia adik-beradik lelaki, katakan 5 orang, kena pastikan kelima-lima adik-beradik lelaki pengantin perempuan itu tidak berada di sekitar 2 marhalah daripada tempat pernikahan. Kalau ada, jadi pernikahan itu tidak sah kalau menggunakan wali hakim di Thailand ataupun di Siam. Yang keempat, status isteri ketika pernikahan itu yang mengatakan dirinya itu janda belum terbukti. Ada kes yang berlaku di mana pernikahan itu dibuat dalam keadaan isteri itu, pengantin perempuan itu yang dikatakan janda, masih dalam tempoh iddah dengan suami yang dulu. Jadi ini mungkin kesilapan daripada jurunikah sendiri, tidak memeriksa dengan benar bilakah tarikh sebenar wanita itu bercerai dengan suami yang dahulu sebelum nak bernikah dengan suami yang baru. Yang kelima, pernikahan boleh jadi tak sah apabila melibatkan pengantin perempuan itu yang merupakan anak dara. Anak dara, bila dia pulang ke Malaysia, dimaklumkan kepada bapanya bahawa dia dah bernikah, bapanya membantah pernikahan itu. Dalam mazhab Syafi'i, bapa kepada pengantin perempuan yang anak dara adalah merupakan wali mujbir yang boleh memaksa anak perempuannya untuk bernikah dengan lelaki pilihan bapanya. Jadi dengan beberapa syarat tertentu, melibatkan isu sekufu dan dapat dibuktikan syarat-syaratnya di mahkamah, bapa tadi boleh mencabar dan memohon farak kepada pernikahan anak daranya yang dibuat tanpa persetujuannya. Jadi ini 5 perkara yang boleh menyebabkan pernikahan di Siam ataupun pernikahan di mana-mana negara yang lain
yang dibuat tanpa kebenaran mahkamah ataupun pendaftar boleh menjadi tidak sah. Wallahu a'lam.